Engkau orang nak tengok tak macam mana mamak tu lepas kena serangan jantung, dia jadi lebih sihat apabila dia jaga makan minum dia. Macam mana dia reverse metabolic syndrome dia dengan buat intermittent fasting dan jaga makan minum? Jom aku tunjuk. Aku nak tunjuk engkau beberapa graf. Engkau tengok, yang graf pertama ni adalah HbA1c, graf purata gula selama 3 bulan lepas. Apabila kena serangan jantung, HbA1c 7.2%. Kena marah dengan aku, dia jaga makan minum, dia jahit mulut dia, nampak HbA1c dia dah turun 1.1% pergi 6.1%. Apa yang menarik, kita nampak apabila dia jaga makan minum, dia jaga kesihatan, dia boleh berjaya naikkan HDL, kadar kolesterol yang baik, kolesterol yang akan pelihara saluran darah jantung. Daripada 0.6 mencanak naik 1.3. Yang menariknya, kita dah tahu sebab tak ada ubat yang boleh naikkan kadar HDL. Kadar HDL boleh naik apabila kita jaga makan minum dan ubah kadar kesihatan kita. Tengok pula yang bawah ni, kau tengok, ini triglyceride, lemak di dalam darah. Masa kena serangan jantung 7.07, 7 kali ganda lebih tinggi daripada normal. Turun pergi 1.3, 1.5. Jauh lebih baik daripada yang sebelum ni, tanpa makan apa-apa ubat untuk triglyceride. Engkau tengok pula dia punya liver function test, fungsi hati dia. Yang ini ALT tinggi-tinggi ni kan, menyatakan bahawasanya dia memang ada masalah fatty liver, lemak di dalam darah. Tak ada ubat yang kita bagi untuk kurangkan lemak di dalam liver kita kecuali jaga makan minum dan buat intermittent fasting. Berjaya turun kadar liver function test, kurang kadar lemak di dalam hati dia. Sebab tu aku cakap dekat engkau orang, tak semestinya serangan jantung itu membawa kemudaratan. Mamak ni rasa lebih sihat, badan dia rasa lebih baik sebab dia jaga kesihatan lepas serangan jantung, jaga makan minum, dia jadi lebih fit, lebih cergas selepas serangan jantung apabila tukar gaya hidup dan jaga makan minum sambil makan ubat yang doktor suruh dia makan.